Okey, saya Nora Fiza Ismail dan saya telah mengikuti kursus ni selama 2 hari. Kursus ini sangat membantu bagi kita mengenal pasti masalah-masalah berkaitan dengan tidur, microsleep dan memberi pendedahan perkara-perkara yang kita tanpa sedar yang sebenarnya kita tidak menjaga tidur dan juga tidak menjaga kesihatan dan juga mental health. Dari situ kursus ni sangat-sangat baik untuk saya cadangkan untuk semua, terutama kalau boleh secara menyeluruh bagi membantu kita sedar bahawa perkara-perkara yang kita ambil ringan akan memberi kesan yang sangat besar pada masa depan dan juga untuk kesihatan dan juga boleh membawa kepada maut. Contohnya membawa kereta microsleep yang kita tak sedar, yang kita anggap tak apalah, tidur sekejap je dan teruskan yang kerja. Tetapi dengan adanya kursus ni saya dah mula sedar bahawa tidur itu sangat penting bagi untuk stabilisekan balik diri kita sebagai ibu bapa, sebagai pejabat awam dan juga sebagai rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nolita Saad daripada Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang. Saya telah menghadiri kursus yang diwanjurkan oleh BBC di mana Alpha and Myros kursus ni bertajuk Program Fatigue and Fitness Risk Management, di mana kami memberi pendedahan mengenai kelesuan, bagaimana kelesuan, ketidakcukupan rehat dapat menjejaskan prestasi kita, terutamanya yang memandu, dan macam mana risikonya kepada orang awam. Dan kami juga telah mendapat dibuat ujian-ujian yang menjalankan ujian diberi ujian untuk mengetahui tahap keadaan diri. Dan ujian ini meliputi tempoh tidur malam kita. Kita boleh tahu bagaimana teknik pernafasan yang kita ataupun keadaan pernafasan kita, kekurangan oksigen dan benda-benda yang kalau kita tidak jaga akan menyebabkan kita boleh menyebabkan satu kerosakan di mana kalau tidak menjaga kita boleh mendapat penyakit yang lebih serius di masa akan datang. Kursus ini elok dikembangkan kepada seluruh warga, terutama yang bekerja di pelabuhan, kerana kita berada di sektor pengangkutan logistik dan kadar kemalangan juga yang disebabkan oleh pemanduan orang yang lesu, letih dan berpanjangan dan tidak mendapat rehat cukup boleh menyebabkan impak yang besar terhadap sektor logistik. Saya Muhammad Safwan bin Zabir daripada Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang. Okey, selepas mengikuti program yang dijalankan pada hari ini, saya rasa program ini baguslah untuk dipandang kepada semua, kerana apa yang kita boleh nampak pada penerangan Prof. Dr. Lewis, kita kadang-kadang tak sedar kita mengalami gangguan tidur yang teruk dia boleh mengganggu kita punya kehidupan seharian dan juga pekerjaan yang kita lakukan So macam kita pun boleh amalkan apa yang Prof bagi tahu. Contohnya kita boleh tidur sekurang-kurangnya 8 jam ke 9 jam sehari Itu bagus untuk kesihatan mental kita juga So saya rasa program ni sangat bagus untuk kita panjangkan ke seluruh warga kerja Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang. Saya Kak Bin. Bagi Kak Bin memang happy dalam kursus ni, dan Kak Bin berharap kawan-kawan Kak Bin yang lain pun boleh join sekali. Kak Bin dapat something yang buat Kak Bin happy tentang cara tidur, dan lagi satu yang cara pernafasan tu. Bila Kak Bin buat memang betul-betul besok hari ni Kak Bin butuh memang betul-betul kawak tu keluar. Kak Bin betul-betul terkejut cara pernafasan tu.